Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta fadihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi bil alamin. Taqabbalallahu. Kita bersyukur pada Allah pada pagi yang berbahagia ini. Marilah kita mengucapkan syukur pada Allah kerana dalam keadaan sihat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan segar, ya, pagi ini kita dapat lagi bersiaran bersama-sama dalam merungkai, mentadabbur kalimah-kalimah Allah dalam ilmu balaghatul Quran. Sebagaimana yang saya beritahu, ilmu balaghah ini adalah ilmu bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan ayat-Nya kepada kita dan janji-janji Allah kepada kita bahawa ayat ini tetap sampai kepada makhluknya, ya, dan difahami. Okey, jadi untuk itu Allah Ta'ala telah ahli-ahli ilmu bahasa Arab telah menemui tiga bidang ilmu besar, ya, bagaimana untuk memahami Al-Quran dengan cara baik dan berkesan, iaitu ilmu bayan, ilmu badi' dan ilmu ma'ani. Kita telah jelaskan dalam ilmu bayan, iaitu al-bayan artinya wuduh, jelas, ya, at-tuhur dan juga dikatakan az-zuhur, ya, dan zahir, nampak, ya. Dan kita telah habiskan 1, 2, 3, 4 cabang ilmu bayan, iaitu tashbih, isti'arah, kinayah dan juga majaz mursal. Kita tak pergi kepada majaz dan hakikah. Nanti mungkin selepas ini kita pergi, ya, kerana itu benda yang sama saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Okay. Jadi pada pagi ini saya harap pada pelajar sekalian, jangan terasa takut, jangan terasa gusar, ya, okey, kerana kita sedang menjalani bahasa Al-Quran, ya, di bawah tajuk badi'. Suka saya ingatkan pada pelajar saya, pagi bila kita bangun, kita mesti lihat benda yang positif, lihat bunga, lihat kebun sayur kita, lihat ternakan yang ada. Jangan kita melihat benda yang negatif. Kalau kita melihat benda yang negatif awal pagi, maka dia akan terus negatif sampai ke petang hari. Jadi oleh sebab itu, marilah sama-sama kita mendaki satu bidang ilmu yang besar, yang hari ini saya akan masuk tajuk Al-Badi'. Al-Badi' itu artinya keindahan. Ya, setelah Allah Ta'ala menyusun kalamnya dengan bayan, jelas, maka Allah Ta'ala telah membaiki, ya, bukan membaiki, mengelokkan bahasanya melalui badi'. Okey, apa makna badi'? Okay. Badi' ialah indah. Badi' ialah indah, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengendahkan tulisannya, kalamnya, sehingga boleh diterima dan boleh dibaca oleh semua manusia dan boleh faham, ya. Okey. Okey. Jadi untuk tajuk ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 bidang yang besar yang perlu kita bincangkan. Bagaimana yang dikatakan badi' itu, ya. Ada 7 bidang ilmu besar. Bagaimana yang dikatakan badi', ya. Okey, 167. Ya, saya cari buku surat. Okey, sebentar, ya. Okey. Jadi sila siapkan nota, dan kalau boleh buatlah nota dalam bentuk carta, ya, supaya kita dapat mudah, ya. Okey. Badi' ialah Allah Ta'ala menghimpunkan, combine, satu ibarat yang mempunyai 2 makna. Dia combine
satu ayat yang mempunyai dua makna, ya. Okey. Dan antara makna tu ada makna, satu makna tu makna sindir, dan satu lagi tu makna dia makna hakikat, ya. Jadi kita lihat di sini sebagai contoh, yang pertama nama dia At-Tibaq. Nama dia At-Tibaq. At-Tibaq ni artinya pertindihan. Ayat-ayat yang Allah Ta'ala beri kepada dalam Quran itu, unsur badiknya berbentuk pertindihan. Okey, pertindihan makna. Mana satu makna, dua makna itu ada sedikit macam berlawan, ya. At-Tibaq ni artinya macam berlawan. Okey. Okey, sebagai contoh, dia kata sebagai contoh ayat 13, 14 ayat Al-Imran, ayat 26, ya. Ayat 26, ya. Al-Imran ayat 26. Allah Ta'ala kata, Qul, katakan wahai Muhammad, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'al mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, saya ulangi. Al-Imran ayat 26, ya. Qulillahumma malikal mulki, katakan wahai Muhammad, Allah itu raja segala kerajaan, memberi kekuasaan kepada orang yang dia sukai, dan dia mencari dan dia mencabut kekuasaan daripada siapa yang dia kehendaki. Ya, dia beri kekuasaan, kemudian dia cabut balik kekuasaan tu. Wa tu'izzu man tasha', dan dia memuliakan orang yang dia suka, wa tuzillu man tasha', dan dia menghinakan pula orang yang dia yang dikehendaki. Biadikal khair, dengan kekuasaan yang ada pada Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu di atas setiap sesuatu berkuasa. Surah Al-Imran. Di sini kita tengok berlakunya pertindahan. Yang pertama, tu'til mulka, dia memberi kuasa. Ya, itu tu'til mulka. Wa tanzi'ul mulka, dia mencabut balik. Ya, beri, cabut. Okey. Dan wa tu'izzu man tasha', dia memuliakan. Lepas tu wa tuzillu man tasha', dia menghinakan balik orang yang dimuliakan. Semata-mata dengan sebab kuasa yang ada pada Allah, mengikut kemahuan Allah. Kalau dia kata orang tu tak perlu lagi kuasa, dia cabut balik kuasa. Kalau orang yang tadi hebat, mulia duduknya, mungkin ada atas kesilapan dia, Allah cabut balik kemuliaan tu, dia jadi hina. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkuasa di atas sesuatu. Jadi itulah dia contoh ayat yang dikatakan tibaq. Tibaq ini maknanya berlawan. Beri, cabut, mulia, hina. Beri, cabut, mulia, mulia dan hina, ya. Okey. Okey. Jadi kita dah lihat di situ. Okey. Kita lihat di situ. Kita terus pergi kepada yang kedua. Saya hanya beri satu ayat saja. Saya takut nanti mengelirukan. Nanti lain kali kita akan lihat ayat-ayat lain lagi yang sama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, muqabalah. Muqabalah artinya pertentangan. Macam tadi pun pertentangan juga. Tapi pertentangan dalam bentuk beri cabut, beri cabut, beri cabut. Ya. Yang ini, yang tadi pertentangan berlaku dalam satu ayat. Beza dia. Dan yang ini, pertentangan berlaku dalam ayat yang berlainan. Ya, ingat. Kalau muqabalah, dia bertentang tapi dalam ayat. Di antara satu rumah dengan satu rumah. Ibarat begitu. Yang tadi pertentangan berlaku dalam sebuah rumah. Ya, ingat begitu, ya. Ya. Al-muqabalah ni, kita ambil contoh ayat surah Al-Infitar, ayat 13, 14, ya. Okey. Okey, pertindahan makna, ya. Pertindahan makna berlaku dalam satu ayat. Itu semua ada hikmat. Yang ini pertindahan makna berlaku dalam ayat yang berlainan.
Ya, sebagai contoh, ya, surah Al-Infitar ayat 13-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara lafi na'im. Ayat 13. Wa innal fujjara lafi jahim. Ayat 14. Maknanya, sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam syurga. Okey, ayat 13. Ayat 14, orang-orang yang jahat itu berada, lafi, tentu sekali berada di dalam neraka. Ya, la tu akan berada. La tu akan berada di dalam neraka. Ya, jadi itulah sebenarnya pertentangan yang berlaku di dalam dua ayat. Yang tadi pertentangan juga berlaku dalam satu ayat. Ya, ayat kursi banyak sekali. Kalau kita baca, berlaku pertentangan ini ya. Tuan-tuan, saya tak nak sebut banyak-banyak ayat. Takut nanti tuan-tuan mengelirukan. Okey, saya sebut lagi satu. Surah Az-Zumar ayat 9 ni. Cantik ya. Surah Az-Zumar ayat 9. Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Tuhan kata, wahai Muhammad, adakah sama di antara orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? Sesungguhnya ini memberi peringatan ya kepada orang-orang yang mempunyai pemikiran. Orang yang sama, adakah sama orang yang berilmu pengetahuan ataupun orang-orang yang tidak menerima ilmu pengetahuan? Tentu sekali tidak sama. Dan ini dikatakan tiba di dalam ayat ini kerana pertentangan itu berlaku dalam satu ayat. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ini, okey. Yang ketiga ini dikatakan syajak. Macam kita kata sajak lah ya. Sajak. Sajak ni dia indah. Ya, keindahan. Keindahan ya. Nanti kita akan terangkan kepada tuan-tuan apa sebab adanya sajak dan apa sebab adanya muqabalah dan apa sebab ini majah Musa kulliyah, juz'iyah dan sebagainya. Nanti kita akan tengok ya. Sajak. Sajak ni ialah sajak ni ialah bunyi akhir indah, cantik ya. Bunyi akhir dia indah, cantik ya. Okey, sebagaimana contoh dalam surah Al-Waqi'ah ayat 28 dan 30 ya. Surah Al-Waqi'ah ayat 28 dan 30 ya. Surah Al-Waqi'ah dia kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. في سدر محضود وطلح منضود وظل ممدود. Tengok, sidrin mamdud ya, akhirnya sama, talhin mamdud, wazillin mamdud. Itulah dia ayat-ayat saja yang Allah Ta'ala berikan ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya, kepada hambanya supaya mereka faham. Jadi di sini sajak ni adalah sajak dal, iaitu dal ya, makhdud, mamdud, mamdud, din ya. Itu dari segi nahu memang kita ada ilmu nahu dalam tu. Tapi di sini menunjukkan sama ya, makhdud, mamdud, mamdud, dan inilah dikatakan sajak yang menjadikan manusia suka dengar, seronok dengar ayat ini. Sebab itulah Tuhan banyak juga sebut sajak ya. Kita tengok dalam ayat yang biasa kita baca sajak ya. Okey. Okey, sajak ya. Kita tengok ya. Wattini wazzaitun, wattini wazzaituni ya. Wattini wazzaitun.
Okey, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Dia bunyi sama. Ya, nun bagi bawah, wattini wazzaituni wa turi sini wa hadzal baladil amin. Bunyinya sama. Ya, bunyi sama ya. Jadi itulah dia dikatakan sajak. Okey. 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 Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sajak dia tu sajak dal. Ya, setiap huruf ada sajak. Ada di akhir dengan dal, ada di akhir dengan qalqalah, ada di akhir dengan nun, ada di akhir dengan ba, ya. Nanti itulah huruf-huruf akhirnya sama. Itu benda sajak. Jadi sajak ini maksudnya adalah kalam-kalam yang ada rangkap. Matawati ni wazaitu ni dirangkap ya. Au ittifaq atau bunyi akhirnya sama. Ya, sama. Supaya memberi semacam satu perhiasan dengar ataupun dikata loceng yang cantik untuk manusia mendengar, seronok membaca. Tapi oleh kerana kita tidak faham, kita tidak tahu apakah itu sajak dan sebagainya. Okey? Okey, alhamdulillah ya. Okey. Kita tengok lagi satu ayat. Okey. Okey. Ini surah Al-Muddathir ya, ayat 32 ya. Surah. Tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seronok tak dengar ni? Ya, adakah sesiapa yang pernah belajar ilmu macam ni? Atau belum? Ya, seronok tak ni? Kalau seronok nak sambung. Kalau tak seronok nak tukar nahu. Boleh kita teruskan? Okey. 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 Dalam ayat sajak yang berikut, iaitu surah Al-Muddathir, lagi banyak surah ni. Dan ayat-ayat sajak ni selalu pendek-pendek. Okey. Kalla wal qamar wal laili iza adbar was subhi iza asfar kalla innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar wal qamar adbar. Lepas tu asfar al-kubar lil bashar yata'akhkhar. Itu semua dia kata wahaza yus'idul azan. Ini menjadikan azan telinga kita suka mendengar ya. Okey. Tengok lagi dia kata surah Fatir. Surah Fatir ya. Seronok belajar. Ya ke ni? Seronok belajar tapi tanya tak dijawab. Allahu Akbar. Best ustaz dia. Ringan sikit topik ni. Aduh, bukan ringan. Kepala kita tu dah ringan. Okey. Tapi ada lagi yang ringan lagi, yang seronok belajar. Tuhan kata, wa qauluhu ta'ala, wa ma yastawil a'ma wal basir, walaz zulumatu walan nur, walaz zillu walal harur. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Surah Fatir ayat 22 ya. Dia kata di sini, tengok kita dapati sajaknya An-Nur, Al-Harur, lepas tu Al-A'ma wal-Basir. Dia campur sekali, sajak dia campur dengan muqabalah. Ya, dia campur dengan tibak ya. Lepas tu dia kata di sini maksudnya Allah Taala campur dengan tibak dan sajak sekali supaya lagi indah. Jadi kalau kita tak faham sajak dan tibak, kita baca saja je lah. Tak ada rasa bunyi dan tak faham pula makna dan tak faham pula nahwu dan saraf. Jadi sebab itu nahwu saraf kena belajar dulu. Lepas tu barulah kita belajar badik dan kita i'rab ayat-ayat badik ya, yang setelah kita faham dia punya badik ni indahnya, barulah betul ya tak. Tengok lagi. Saya bagi mana-mana ayat yang saya jumpa saya bagi juga ya. Okey.
Okey, okey. Okey, ini ayat badi' ya. Nun wal qalami wama yasturun. Ini ayat badi' ya. Ini ayat badi' juga, iaitu surah apa? Surah Nun wal qalami wama yasturun. Okey. Sekarang tuan-tuan, kita pergi kepada jinas. Yang tadi sajak ya, jinas. Okey, jinas ya. Okey, jinas, nanti jinas ya. Okey. Jinas ya, jinas. Okey. Jinas ya, bunyi yang sama. Okey. Jinas ini ingat, jinas tu artinya bunyi dia sama tetapi makna lain. Makna ada dua makna. Bunyinya sama tapi makna lain. Dan ini sebenarnya tidaklah menunjukkan majaz. Dia jinas. Okey, Tuhan kata, okay. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghayra sa'atin kadzalika kanu yufakun. Ini saya baca ni tulisan tangan Puan Hajah Fatimah binti Majid ya, dari Jelebu Negeri Sembilan ya. Wa yawma taqumus sa'ah, as-sa'ah, ketika berlakunya hari kiamat. As-sa'atu ni hari kiamat ya. Okey, Ustaz, surah Al-Kahfi ke? Okey. Ini surah surah apa tu? Allah, saya tak nampak ni. Okey. Okey. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. Ini erti dia jinas. Jinas ini maknanya dua makna, satu makna, satu perkataan dua makna. Satu perkataan dua makna. Okey. Sebagai contoh, Tuhan kata, pada hari ini berlakunya hari kiamat. Orang-orang yang jahat itu senantiasa tidak putus-putus. Ghaira sa'atin, setiap saat. Sa'atin yang kedua tu maknanya setiap masa. Ya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalilah aku balik ke dunia. Aku nak melakukan kebaikan. Ya, ya Allah. Jadi sa'atin yang kedua tu artinya masa. Masa ya. Mana sentiasa mereka, masa tu sentiasa ma labisu ghaira sa'atin. Tidak kering lidah. Setiap saat berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala kembalikan mereka ke dunia nak buat baik. Jadi sementara kita ada di dunia ni, marilah kita belajar nahwu supaya besok jangan lagi kita minta pada Tuhan supaya kembalikan nak belajar balik nahwu saraf. Kita belajar sekarang ni, okey? Itu artinya dia panggil jinas ya. Okey. Jinas ya. Okey, okey, itulah jinas ya. Okey. Lepas tu tuan-tuan, ayat jinas ni saya akan beri kemudian. Nanti besok kita akan jumpa. Okey. Okey. Saja ya, jinas ya. Kita tuan-tuan dah tahu jinas, okeylah ya. Lepas tu tuan-tuan, 1, 2, 3 sajak jinas, tibak, muqabalah, sajak dan jinas. Okey. Alhamdulillah. Kita dah habis 4. Nanti kita berjumpa insya-Allah pukul 2:30 tengah hari ni. Kita revise balik ayat tibak, muqabalah, sajak, jinas, dan kita masuk kepada al-ittifat, al-iktibas, at-taurah. Al-iktibas ni banyak ya, at-taurah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hari ni tidak ada ujian ya, kerana biarlah kita hari ni jangan takut dengan ujian. Ya tak? Hari ni kita minum pagi, saya pun belum minum lagi ni. InsyaAllah tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita hidayah. Dan sampai kita dengan bulan yang mulia, bulan turunnya bulan Ramadan.
iaitu turunnya Al-Quran, ya, dan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, lebih baik dari 1000 bulan, ya. Dan insya-Allah kita baca doa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ja'alna laka zakkani wa laka rabbani wa laka munibi wa laka muti'in. Allahumma taqabbal tawbatana wa shaddid alsinatana wa nawwir qulubana binuri hidayah kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Asainak wa ata'nak, syakarnak, qabiltana ya Allah. Kami selalu berdosa kepadamu ya Allah, dan kami minta ampun, kami bersyukur kepadamu. Kami buat dosa lagi ya Allah, kami minta ampun, kami bersyukur kepadamu, tapi kamu Allah ya Allah tetap menerima kami. Fa in udna innaka qabiltana. Kalau kami kembali kepadamu ya Allah, kau tetap menerima kami. Kau adalah Rabbun Karim, Rabbun Syakur, Rabbun Ghafur. Rabbi ma ahkamak, Rabbi ma arhamak, Rabbi ma ahkamak, Rabbi ma arhamak, Rabbi ma a'lamak, Rabbi ma ahkamak. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Afuka ya Allah, afuka ya Rahman, afuka ya Rahim, afuka ya Hakim. Afuk. Kami mohon keampunanmu ya Allah. Fil mahya afuk, di dunia kau ampun kami. Fil kubur afuk, di kubur kami perlukan kamu ya Allah. Wa indal ba'si afuk, ketika di hari bangkit kami perlu keampunanmu ya Allah. Inda mamarris sirati afuk, ketika melalui siratal mustaqim kami juga mahukan keampunanmu ya Allah. Indal hisabi afuk, ketika hisab juga kami perlukan keampunanmu ya Allah. Inda hayatid dunya afuk, di ketika di hidup dunia ini kamu perlukan keampunanmu ya Allah. Inda mamati afuk, ketika mati kami juga kami mahukan keampunanmu ya Allah. Afuka ya Halim, afuka la Halim, afuka ya Ghafur. Afuk ilahuna wa khaliquna warzuqna rizqan halalan tayyiba. Idza kana sururu ala al-asya fanahnu al-awla bisururi maji Ramadan. Zahabatil ayyam wal layali, kalaulah di sana ada ruang untuk kami bergembira ya Allah, maka yang lebih utama kami bergembira dengan kedatangan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, wahai Tuhan kami, sampaikan kami dengan Ramadan. Zahabatil ayyam wal layali, malam dan siang ya Allah berlalu begitu cepat. Walam yabqa lana siwak, tetapi engkau tetap ada bersama kami. Antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah yang hidup tidak mati. Antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah yang hidup tidak mati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbarul ladzi al hayyul ladzi la yamut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa lagi insya-Allah pukul 2:30 tengah hari. Kalau sekiranya tuan-tuan tidak ada masa, tak apa, boleh tengok rakaman. Tetapi saya akan terus merakam sehingga insya-Allah kita habis 145 tajuk, mungkin melibatkan lebih 200 rakaman. Tuan-tuan sabar ya, insya-Allah sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.